Nabi kata, kamu kan tengok umat aku mai satu zaman ke semua dan hampir kebanyakannya duit banyak, hampir kebanyakannya gaji besar, tiap-tiap bulan boleh 100 dinar, fayatasakhatuha. Nabi kata dia berasa tak cukup situ lah. Dia akan berasa tak cukup walaupun dah mencecah 100 dinar sebulan. Zaman dia betul-betul punya hak Nabi sebut ni, betul-betul punya hak gaji 3 sentiasa duk berangan dalam hati. Boleh, kalau boleh Tuhan bagi 4 tak apa dah. Bagi 4 cukup lah, dia kata. Allah bagi 4 lepas 2 tahun. Dia kata kalau Tuhan bagi 5, selesa. Selepas 3 tahun Allah bagi 5. Dia kata kalau Allah bagi 6, insya-Allah main masjid kerap sikit, dia kata. Boleh main kerap lah, dia kata. Tak perlu nak kecak sangat dah, nak nego nak apa ni. Tuan-tuan, lepas tahun Tuhan bagi 6. Dia kata kalau boleh 8, tiap-tiap bulan aku nak boleh sedekah. Aku nak sedekah tetapnya. Semua macam tu. Semua nak lebih.